Kalau macam tiap-tiap bulan ada, saya memang nak pergi. Saya memang nak pakai, saya memang nak menari. Saya pun kebetulan ni sebab saya pergi ada rumah orang kahwin. Kalau saya memang sukalah sebab free je kan masuk. So pada saya Melaka perlu buat macam ni lagi supaya orang ramai datang sini pakai baju busana kita etnik Melaka. Hari ni saya pakai baju kurung moden, pakai selendang, kain dengan kasut biasa. Cucuk sanggul, bunga dengan rambut belah tepi. Saya kalau bulan depan saya nak pakai Portugis pula. Kalau macam tiap-tiap bulan ada, saya memang nak pergi. Saya memang nak pakai, saya memang nak menari sebab pada saya benda ni sangat menarik and kalau ada masa luang boleh datang pakai baju macam ni. Bukan selalu maksudnya. Baguslah untuk rakyat Melaka sebab harga dia pun murah lah. Boleh semua orang boleh masuk. Bagus juga, lebih sopan kan. Lagi satu kita orang Melayu, baguslah kayak macam ni. Saya pun kebetulan ni sebab saya pergi ada rumah orang kahwin. Sebab dia buat majlis malam, so diorang pun ajak terus saya pun pergilah. Yang pakai yang macam ni tu. Datang boleh lah. Bagus. Saya sokong lah.